Tahu tak, pada musim luruh tahun 1888, kawasan Whitechapel di London bukan sekadar sebuah kawasan bandar yang sesak, tetapi ia menjadi satu kawasan bagi siri pembunuhan paling ngeri dan misteri dalam sejarah hingga ke hari ini. Peristiwa yang digelar Autumn of Terror, seorang pembunuh misteri yang memanggil dirinya Jack the Ripper telah menyasarkan wanita yang bekerja di jalanan sebagai pelacur. Apa yang membuat dunia takut dengan kes ini bukan sahaja kekejamannya, tetapi ketepatan anatomi yang ditunjukkan olehnya. Jack bukan sekadar membunuh, dia membedah mangsanya dengan kemahiran seorang pakar bedah di lorong-lorong gelap yang hanya diterangi oleh lampu gas. Kisah ini menjadi semakin pelik apabila pihak polis mula menerima surat-surat yang mengejek dan seakan-akan ketawa dengan kegagalan mereka. Surat yang paling terkenal bertajuk From Hell dihantar bersama separuh daripada buah pinggang manusia yang didakwa milik salah seorang mangsanya. Jack seolah-olah mempunyai kuasa luar biasa untuk hilang ke dalam kabus London dalam sekelip mata selepas melakukan jenayahnya. Walaupun kawalan polis diperketatkan dan orang awam mula melakukan rondaan sendiri, identiti lelaki di sebalik bayang-bayang itu kekal menjadi misteri. Selama lebih 130 tahun, identiti Jack hanya tinggal teori. Sehinggalah teknologi DNA moden masuk campur, pada tahun-tahun kebelakangan ini, satu kain selendang yang didakwa ditemui di lokasi pembunuhan Catherine Eddowes telah diuji menggunakan analisis genetik yang sangat canggih. Hasilnya mengejutkan dunia. DNA yang ditemui pada selendang tersebut padan dengan Aaron Kominski, seorang tukang gunting rambut berketurunan Poland yang memang berada dalam senarai suspek utama polis pada tahun 1888 kerana masalah mental yang serius dan kebenciannya terhadap wanita. Walaupun sains kini menunding jari kepada Kominski, ramai kumpulan yang menggelar diri mereka Ripperologists masih berdebat sama ada bukti itu cukup kukuh atau selendang tersebut telah dicemari selama berdekad-dekad. Namun, kemas kini terbaru menunjukkan bahawa Jack mungkin bukan seorang jenayah yang jenius, tetapi seorang lelaki yang mengalami gangguan mental yang tinggal berhampiran lokasi kejadian, membolehkannya bergerak tanpa dikesan dalam komuniti yang dia dikenali. Penemuan terbaru dalam arkib sulit polis mendedahkan bahawa pada tahun 1888, mereka sebenarnya mempunyai seorang suspek yang sangat hampir untuk ditangkap. Tetapi suspek tersebut tiba-tiba dimasukkan ke dalam hospital sakit jiwa dan semua rekod mengenainya dikunci atas arahan pihak atasan, berkemungkinan melibatkan penglibatan orang kenamaan. Ada juga teori mengatakan bahawa Jack berkemungkinan hanya menyerang mangsa wanita pelacur oleh kerana dia dibesarkan oleh ibunya